Okay guys, dekat aku ni ada satu laptop Asus TUF Gaming. Laptop ni memang agak baru juga. Laptop tak silap aku tahun 2022 ke 2020 macam tu dia punya tahun keluaran dia. Asalnya skrin dia pecah tapi owner DIY. Dan sekarang owner bagi kat aku laptop ni sekarang tengah tak hidup. Memang cocok je, dia memang no power, tak boleh hidup langsung. Okay, lepas owner check balik dan maklumkan pada aku ada unknown object yang terkepit pada slot RAM. Tak tahu benda apa yang terkepit ni. Okey, macam biasa sebelum kita melebih-lebih, macam biasa aku akan buat pengukuran terlebih dahulu untuk pastikan apa yang short dan berapa banyak short. Nak tengok macam mana aku buat? Let's go! Okey, untuk case ni aku memang terpaksa cabut slot RAM ni. Memang dah tak boleh pakai langsung pada slot yang dah rosak ni sebab pada motherboard pun dah berlubang. Slot ni pun dah tak boleh pakai, jadi agak merisikokan kalau kita nak pakai balik. Jadi dia boleh pakai satu slot sahaja. Okay, kalau dah confirm slot rosak, dah confirm VTT RAM pun rosak iaitu 1.1 volt. Untuk supply RAM pun dah short. Okay, jadi kita kena ganti dengan chip yang baru. Okay, laptop pun dah siap repair macam biasa ni. Lapak yang selalu korang nanti-nantikan adalah hasil selepas repair. Okay, jom kita test dia. Lampu pun dah menyala. Kita test on. Alhamdulillah lampu pun dah boleh menyala, dah boleh hidup. Lampu keyboard dah menyala. Nanti gambar pun dah keluar. Okay, untuk case ni aku tak dapat test masuk sampai Windows sebab SSD nya ada pada owner. Jadi thank you guys support.